Selasa 6 Januari 2026, 7:11 malam. Yang di depan tu ayam piru yang dalam video sebelum ni, video kemarin lah. Yang aku tak makan tu, hari ni aku tengok tadi ada sekok dah mati. Jadi aku lepas kat luar, aku cari buah yang aku kata tu, tak jumpa lah, katanya tak ada lah kat sini lah. Buah tu, buah yang aku kata ayam piru yang aku bela dulu ni, bila kena penyakit sampah dia makan kan, walaupun makanan lain dia tak mau makan, dia cuma makan buah tu saja. Aku cari buah tu lah, dia lalu makan buah tu, kurang-kurang buah tu boleh memberi sedikit tenaga, vitamin pada badan dia kan. Mati ni yang aku tengok sebab dia tak makan, banyak berhari-hari tak makan. Jadi badan terlalu ringan ni, aku baru buang, saya aku pegang sekot-sekot lepas kat luar. Badan terlalu ringan, macam tak ada isi langsung, sebab dah seminggu tak makan ni. Kalau makan pun patut sikit ni, cuba aku sebab tu aku lepas kat luar ni. Yang piru ni dia kan dia suka makan rumput-rumput. Sekarang hujan pun dah tak main dah seminggu lebih. Jadi rumput-rumput pun banyak yang dah mati dah. Jadi macam ni lah belakang reban aku. Aku harap dia sembuh lah. Sembuh dengan makan tumbuh-tumbuhan kat luar ni. Kita rawat dia secara semula jadi. Sebab antibiotik yang aku beli hari tu pun banyak dah dihanyutkan air banjir kan. Banjir yang datang sebelum ni. Jadi malas nak beli ubat dah orang. Ada yang tinggal beberapa jenis lagi ubat, aku akan cubalah. Cuba bagi tu nanti malam nanti. Siang ni kalau bagi boleh, tapi dia nak tangkap tak boleh, aku lepas dah. Macam ni lah bela ayam, dia ada masa dia mati, dia tak menjadi kan. Ada masa dia menjadi, bertahun-tahun kita bela dia okey saja. Bila dia tak mau jadi tu, dia macam-macam lah penyakit. Kadang-kadang penyakit yang suka diramai, yang kita tak tahu penyakit tu datang dari mana kan. Apa maksudnya tak tahu penyakit tu apa jenis penyakit tu. Sebab bila kita study balik, tengok sumber-sumber yang kita dapat, dia berbeza-beza setiap orang kan. Ada yang beritahu penyakit ni ubat macam ni, penyakit yang sama juga ubat macam tu. Dan bila kita cuba, tak menjadi. Benda tu kalau dia betul, kalau 5 orang beritahu benda berbeza, ubat berbeza, kita cuba kelima-lima ubat yang tu cerita tu, kalau dia jadi lah. Takkan 5 tak jadi, maknanya tak betul lah benda tu. Kita cuba cara betul. Yang aku nampak yang betulnya ubat vaksin yang aku bagi, yang tu betul 100% betul. Memang penawar untuk sampah lah. Memang tak datang lah sampah tu. Kalau banding bertahun-tahun dah tak sampai. Bila guna vaksin ni pun dah lebih 6 bulan aku tak vaksin. Tengoklah berapa hari je aku nak beli vaksin bagi. Sampai memang tak datang lah. Tu pun kita tak tahu kan. Dekat sekarang memang berkesan lah vaksin untuk sampah yang aku bagi ni. Keduanya ubat, apa nama, ubat untuk puru tu. Yang tu juga berjaya dan terbukti 100% berkesan ubat yang jenis aku pakai tu. Bagilah seminggu semua luruh. Yang tu memang berkesan lah. Aku guna beberapa kali pun penyakit puru tu selesai. Jadi yang dua tu yang aku betul-betul berkesan, yang nampak betul-betul berkesan kan. Yang lain-lain tu kadang-kadang kita bagi nampak kita sembuh kan, tapi tak juga kan. Dan mungkin dia sembuh sendiri kot kan. Mungkin boleh juga kan. Sebab ada juga yang mati, banyak juga yang mati. Dan ada juga yang hidup. Tapi keberkesanan tu aku tak pastilah, sebab ambil masa yang lama kan, hampir sebulan dia nak sembuh. Tu aku kadang terfikir juga, adakah sembuh sebab ubat aku bagi, ataupun sebab memang dia nak sembuh sendiri. Sebab ayam tu boleh bertahan sehingga sebulan. Tak mungkin kena ubat tu. Kalau kena ubat tu lah seminggu dia akan sembuh. Rasanya ubat tu pun mungkin tak berkesan jugalah, ubat sebelum-sebelum ni kan. Aku masih mencari-cari lah, masih mengkaji lagi ni. Tapi ada yang aku dah dapat
apa dan dapat bukti dah sikit, tapi masih dalam percubaan lah. Ada juga ubat tu, masih dalam percubaan lagi. Tak betul-betul aku yakin lagi lah. Yang aku yakin terbukti tadilah vaksin ND tu untuk penawal penyakit sampar, dan ubat kuru tu yang apa keluaran apa ke tak silap aku. Dia tulis paling mujarab, apa nama ubat tu. Dia kan tulis kat botol dia paling mujarab, botol panjang tu. Nanti ada masa aku ambil botol dia, aku tunjuk. Yang tu ni yang betul-betul mujarab mas. Yang lain tu masih menjadi tanda tanya. Untuk apa bodyguard di reban aku ni, di kandang aku ni, yang ni tinggal ni sekong saja. Dan ni sekong saja. Yang lain tu ada banyak ekor itu, tapi semuanya mati kena racun. Disyaki racun, diracun oleh bangla depan ni. Bangla depan ni, bangla tu kan banyak kat bangla kat depan ni. Bangla tu pun bahaya juga. Dia malam-malam dia jalan kat sini. Depan ni ada macam gudang lah, apa tempat lori tu, tempat lori, parking lori. Situ tokek dia belah anjing malam-malam. Jadi anjing tu selalu ganggu bangla-bangla ni berjalan kan. Rumah dia kat mana tak, sebab ada depa duk buat kerja kat sini. Aku syak kan. Bangla tu bagi racun kat anjing tu. Jadi kucing aku ni kat rumah aku banyak-banyak selalu ke jalan sana. Jadi dia makan racun anjing tu lah. Atau yang bangla tu belum mati habis. Mati kat rumah aku juga. Tinggal yang ni saja. Sebab yang ni dia tak pergi mana, dia duduk belakang rumah aku lah. Apa tu bila kucing tu tak ada. Tuan-tuan tahulah sendiri lah. Memang tikus banyak lah. Tikus banyak ni sini saja perangkap tikus aku ada 6. Perangkap yang bidah tu ada 8 aku buat. Tapi susah kena. Harap sekok ni dia susah sangat nak tangkap tikus. Tapi dia tangkap juga lah baru-baru ni, dia 3 ekor. Ni reban aku dapat tu atas reban aku. Ni 2 hari dah aku letak perangkap tikus. Tak masuk lagi, ada lagi. Aku letak kat tempat lain. Baru-baru ni masuk ni. Masuk dalam ni. Dia mati sendiri sebab atas ni panas kan. Bila dia masuk ni, dia duduk dalam ni, dalam sejam dia kena panas mati. Tapi agak susah lah apa tikus ni nak masuk perangkap tu. Mungkin laluan dia berbeza lah. Yang masuk dalam rumah aku ada, aku tak berani lah nak buat perangkap tu kat rumah aku. Aku takut kucing tu masuk kan. Kucing tu masuk, dia bidah perangkap tu, kena tersepit je, mati pula kucing tu kan. Jadi aku letak kat tempat lain lah. Tapi tempat ni dia jarang lalu ni tikus kat atas ni. Dia duduk masuk ke lubang ni. Aku duk rasa nak cari bodyguard lagi lah. Ni bodyguard ni. Cari beberapa ekor aja untuk menjaga kawasan reban aku ni. Ini betina, aku nak cari betina lah kalau boleh. Yang tak bestnya betina ni, dia ada jantan ni, duk main jantan orang-orang depan ni kot. Sebab depan ni banyak rumah sewa. Jantan duk main, nanti dia mengandung tu susah lah. Jadi banyak sangat. Aku nak buang pun tak gamak, kesian kat kucing-kucing ni. Jadi kalau cari betina dia mudah sikit lah. Untuk tangkap tikus ni dah rajin. Nampak ni reban lama ni. Bawah dia ni ada lubang ni, aku dah sumbat dah ni. Aku tak pasti tikus ataupun bewok. Aku rasa bewok lah. Dia masuk tembus dalam. Reban ni tak ada simen. Yang sebelah ni ada simen. Sebelah ada simen, sebelah ni tak simen. Simen dia boleh tebuk lah, dia masuk dalam lah. Ni aku dah tutup balik. Ni mungkin apa biawak kot rasanya. Bukan tikus ni.
Asalnya di sini pun ada lubang itu. Mana sini kot? Silap aku dah. Hari tu semakin larut. Aku dah tutup mana lubang. Dari sini lah. Dia tebuk. Aku rasa biar awak lah. Bukan tikus sana. Itulah serba sikitnya untuk hari ni. Apa yang aku boleh sampaikan hari ni. Yang benda-benda lain tu tak ada sangat lah. Sebab ayam pun tak ada sekarang ni. Baru nak mula bertelur balik. Untuk permulaan tahun baru lah. Aku akan cuba sekali lagi. Tahun lepas aku dah stop dalam bulan 10 ni tu. Bulan 8, 10 ni tu. Ini untuk permulaan aku cuba sekali lagi. Tengok macam mana. Okey. Dah maghrib dah. Aku sambung besok hari. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lagi pun memang dah lama tak buat video ni. Kalau ni ada kelapangan sikit masa kan. Bila aku cuba buat setiap hari kalau boleh. Ataupun seminggu 3-4 kali kan. Sebelum ni aku dah stop lama. Kadang sebulan satu video aku upload. Aku cuba kali ni setiap hari ke. Ataupun setiap minggu ke macam tu lah. Aku rasa aku okey sikit kot. Tak berapa sibuk sangat. Okay, kita berjumpa lagi untuk next video.